Yang ini apa ni? Pampers budak ke? Bukan. Untuk mereka yang ada sakit lutut, lutut selalu kejang, selalu rasa pedih-pedih, selalu rasa kena cucuk kan? Nak solat susah, nak jalan lama tak boleh, naik tangga pun rasa sakit, korang boleh pakai herbal. Knee patch ni dekat lutut korang. Yang ini dia akan ada rasa panas-panas tau. So bila pakai dekat lutut memang rasa sedap, rasa sakit tu kurang. So bila korang beli dekat bawah tu, korang akan dapat banyak-banyak macam ni. Dapat 4. Okay, so aku dah buka satu. Macam ni. Bila buka, dia akan terus panas tau. Okay. Bila buka yang daripada paket ni, dia akan terus panas. And then korang boleh pasang dekat lutut korang lah. Okay, so macam ni rupa dia. Bila korang pasang dekat lutut korang, sebenarnya lagi elok korang pasang betul-betul kena dengan kulit lah. Bukan pasang luar seluar. Tapi saya tak nak tunjuk aurat saya, tak nak tunjuk lutut saya. Saya tunjuklah demo macam ni. Tapi seeloknya pasang ni dalam seluar. Biar kena dengan lutut kita, biar lebih panas, lagi sedap. Jadi, kalau korang ada sakit-sakit lutut, sakit-sakit sendi, kalau makan suplemen tak jadi, try ni. Steam Knee Warmer. Perfume dekat tangan aku ni nampak biasa-biasa kan. Tapi kalau korang tengok dekat bawah tu, korang tengok berapa banyak dah terjual, korang tengok dia punya rating, perfume ni memang padu. Okay, sebab apa? Dengan harga yang murah, korang dapat perfume yang tahan lama. Selalunya perfume yang murah ni dia tak tahan lama. Tapi yang ini tahan lama. Bau dia manis, bau dia tak memeningkan, bau dia sedap, bau dia lembut. Ada sharp sikit je. Tapi bila masuk dalam bilik, orang still boleh bau korang daripada jauh. Okay, ini perfume Ferro Diamond guys. Alright. So kalau berminat nak beli perfume ni, korang tekan link kat bawah. Korang tengok aku sekarang nampak sharp, nampak kemas. Bukan sebab baju batik dan juga rambut yang on point ni, tapi disebabkan oleh cermin mata ni juga sebenarnya. Sebenarnya aku tak rabun pun, tapi cermin mata ni aku dapat kat link bawah tu. Bila pakai boleh tahan juga tau. Dan yang bestnya, cermin mata ni dia ada UV protection, jenis yang fotokromik. Kalau korang pakai ni dekat luar, dekat bawah matahari, dia akan jadi warna gelap tau. Tak percaya? Aku tunjuk. Okey, cermin mata aku daripada putih, bila duduk bawah matahari, dia dah makin panas, korang nampak dia makin gelap. Okay, ni pun cuaca mendung ni. Nampak dia dah gelap. So, cermin mata ni bagus, lawa dan murah. Kalau rempeyek biasa, aku tak berapa nak makan tau. Sebab aku ni jenis tak minat sangat kacang tu. Tapi kalau rempeyek salted egg ni, yang ini tiap-tiap malam aku makan pun tak apa. Sebab sedap, kacang dia tak banyak sangat, ada tapi rasa kacang dia tak overpowered. Yang overpowered rasa salted egg tu. Dia punya masin-masin, memang kecoh alio. Sekarang ni dah ada versi yang pedas, yang ini Korean spicy. Kalau nak yang ori ada je yang ori ni. Kalau korang minat pedas, korang try yang ini. Rasa pedas tu sampai lah. At the same time ada rasa masin-masin salted egg juga. Sedap. Okay, berminat nak beli, tekan link kat bawah.